Hari tu saya gunakan petrol generator untuk hidupkan campsite ni selama 3 hari. Ini kalau pakai genset. Apa bezanya dengan solar generator ataupun bateri solar yang saya buat ni, ataupun yang komersial lah. Dua-dua ada output AC dan DC. Ini untuk bateri solar, ini kita punya genset. Dari segi harga, rig bateri solar saya ni sama lebih kurang dengan harga inverter generator daripada Tokai ni. Untuk bateri solar yang mahal ada dua benda tau, bateri dan inverter. Bateri dengan saiz macam ni maybe dalam 2000 lebih, inverter dalam 700-800. Untuk panel AC DC dengan kabel ni maybe dalam 200 macam tu je. Frame adalah 5 ke 700. Untuk genset ni pula, selain daripada cost engine yang tinggi harga tu ni, inverter. Panel dia ni maybe dalam 300. Dia punya full casing body ni maybe 6 ke 800. Sekarang mungkin ada yang tanya, kenapa genset 6500 watt ni harga 4000 lebih? Padahal ada je genset lebih kurang dia punya kapasiti dia, kemampuan dia boleh dapat harga 2000 lebih. Satu sebab besar adalah inverter. Kalau genset biasa, daripada tangki minyak ni akan salurkan minyak untuk dibakar pada enjin, dan enjin tu berpusing tetap pada 3000 pusingan seminit. Dekat alternator, 3000 RPM tadi akan hasilkan output AC yang sesuai untuk kita guna dekat barang elektrik kita. Load kecil ke besar, speed sama. Ini berbeza dengan inverter. Part minyak ni sama akan masuk ke enjin bakar, cuma pusingan dia tu berubah-ubah. Dia tak tetap macam non-inverter tadi. Dengan speed yang tak tetap ke enjin tu, output dekat alternator kita pun akan berubah-ubah. Tapi jangan risau, kita ada modul inverter. Ini yang akan ubahkan output AC daripada alternator tadi kepada DC, lepas tu ke AC balik yang stabil. Barulah kita boleh akses dekat panel. Kesannya adalah inverter generator ni akan lebih senyap daripada generator biasa. Dia punya motor speed dia variable, boleh berubah-ubah mengikut load. Jadi dia bukan sentiasa push maksimum je power, akan jimat minyak, efficient. Dan bila dia tukar daripada alternator tu hasilkan AC output, tukar kepada DC, dan DC tu tukar balik AC yang sesuai untuk device yang gunakan 50Hz punya elektrik AC. Output AC yang kita dapat adalah dalam bentuk sine wave. Cantik. So kita punya device yang sensitif macam komputer semua boleh hidupkan. Kalau pakai genset biasa mungkin ada risiko. Kalau genset inverter ni lebih senyap daripada genset biasa. Untuk bateri solar macam ni senyap terus. Dia tak ada bunyi langsung. Mungkinlah ada bunyi sikit bila kita tengah onkan kita punya device ni. Contoh saya onkan inverter dia. Beep tu tandanya AC output ni dah hidup. Lepas tu tak ada bunyi dah, kecuali kalau ada error ke apa dia akan bunyi lagi lah. Beep tu sebagai tanda warning. Tapi masa running tak ada masalah. Untuk tenaga, genset akan gunakan minyak, dan kalau bateri solar kita boleh charge menggunakan solar panel ataupun direct charge dekat plug. Okay, sekarang kita cerita bab kapasiti tenaga. Untuk bateri solar ni, andai kata kita tak connect pada solar panel, depend pada bateri saja, kapasiti dia 2400 watt hour, max power inverter 1000 watt. Katalah kita nak survive sehari, untuk masak nasi kita guna dalam 240 watt hour tenaga. Guna kipas 5 watt, on sentiasa akan guna 120 watt hour. Untuk lampu malam kita akan guna dalam 60 watt hour. Andai kata untuk 5 orang, jadi ada 5 handphone. Nak charge tu pakai 70 watt hour. Total penggunaan basic tadi tu kita akan guna dalam 490 watt hour tenaga daripada bateri. Kapasiti bateri 2400 watt hour. Jadi dalam 5 hari lah kita boleh survive. Tapi kalau kita guna bateri solar ni dengan akses solar panel sekali, kalau contoh saya jual ni sekali dengan 2 biji solar panel 160 watt, total 320 watt solar panel. Dalam sehari 320 watt solar panel ni dapat jana 1120 watt. Jadi dah lebih daripada penggunaan harian. So kita akan sentiasa ada tenaga lah. Bertahun survive, tak ada masalah. Beza dengan genset, selagi ada minyak kita boleh hidup. Habis minyak, tuang lagi. Habis minyak, tuang lagi. Camping sekolah anak saya itu 3 hari guna, tak habis 20 liter minyak. Kalau bateri solar tadi, bila hujan ke ataupun tengah mendung, kita tak adalah dapat tenaga, ataupun malam tak adalah tenaga, kena depend fully pada bateri. Kalau genset, selagi ada minyak kita boleh hidup. Itu yang bila kes camping sekolah saya, orang ramai nak guna, bateri solar ni tak boleh lah. Tak boleh cover dia punya pada waktu malam tu. Siang pun tak boleh nak charge sebab tempat tu penuh dengan pokok kelapa sawit, tak ada akses cahaya matahari direct. So solusi yang lebih praktikal adalah guna genset macam ni. Bila campsite tu pula ramai orang, saya tak naklah pakai genset yang bising.
Saya pakai genset yang jenis inverter. Dia senyap bila guna malam-malam tu, diorang tidur kat kemah aman dengan ada elektrik dan tak ada rasa terlalu bising. Dia mesti ada bunyi lah, tapi tak bising sangat. Tidur tu still nyenyak. Speed pula kita boleh kontrol dengan ada eco mode tu. Jadi dia makin kurang berpusing, kurang penggunaan minyak, asap pun keluar kurang, senyap lagi. Pakai ni. Tapi kalau load tu tak berapa nak tinggi, maybe kalau kita camping sendirian, family kita je, boleh, benda ni boleh tahan 3 hari tanpa dicas semula. Cantik lah. Ataupun kalau kita nak guna lebih lama, tapi kita boleh connect dia pada, nampak ni ada solar bateri, kabel solar ni kita boleh connect pada solar panel, dan power yang dijana oleh solar panel tu cukup untuk kita gunakan dia sentiasa. Inilah menang. Dah lah, bukan sakat senyap sikit, senyap banyak. Tak bunyi, tak bising langsung. Still boleh jana power AC, ada DC, USB charger semua cukup. Untuk case tu, ya inilah for sure lebih relevan. Jadi saya akan letak link Tokai GI 7500 SE dekat dalam description kalau korang nak beli. Untuk rig bateri solar berani buat, ini PM Facebook berani buat. Itu saja, saya rasa punya perkongsian ni bermanfaat. Kalau nak tengok banyak lagi video dekat channel menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe sekali. Jumpa dalam next video. Saya Wah Syafiq. Assalamualaikum.